Aku jumpa lapor ke depan tu guys. Tahu pula kamu. Tahu itu hari kan saya pergi PD. Lepas tu saya nampak fanfare. Tapi time tu kita orang nak balik dah. Lepas tu saya cakap macam tak apalah, next time lah. Inilah next time-nya. Tapi ni pun dah lambat kita datang. Boleh kot dapat 1 teddy bear, 2 teddy bear balik lah. Jumpa lampu fanfare pun dah seronok kan. Saya ni memang orang yang senang terhibur. Tiba dah terhibur. Kadang-kadang orang bagi saya corgi pun saya terhibur dah. Orang bagi saya gigi pun saya dah terhibur dah. Ika adik Juju. Adik jangan macam-macam dia Abang jentik hidung adik nanti. Dah dik, game tak siap-siap lagi ni. Orang tu tak reply chat dik. Dah tengah bulan dah ni dik. Nak bayar elektrik ni dik. Bayar elektrik. Okay, abang dah nampak ni. Juju, dik, Juju, Zulaika. Oh, dik Zulaika. Wah, dia MACD. Ini kalau nampak kan Naim MACD ni, kau tahu kan? Tak jadi pantai. Baiklah Kak Umi. Kak Umi duduk PD ke? Kak Umi datanglah fanfare. Mesin saya belanja main fanfare Kak Umi. Alah, masa ni kita main fanfare sama-sama lah Kak Umi. Bawa anak-anak akak sekali datang. Main kita saya main dapat teddy bear, saya bagi anak akak. Apa pula ni? Siapa pula bakar rumah ni? Pergi Kak Umi, main lah, datang lah. Tapi dah lewat dah ni kan. Anak ni mesti sekolah besok kan. Nek datanglah awal sikit. Akak boleh masak-masak. Saya tu boleh masak-masak. Tak adalah kita orang makan steamboat. RM100 tadi tau. RM100 tau kita orang makan steamboat tadi kak. Tahu dah terus makan je. Sit. InsyaAllah kak next time. Next time kalau saya datang saya roja. Dia dah dapat fanfare guys tu guys. Oh Zed cari parking. Aku nak main benda tu Zed. Oh, fanfare ni memang sejak ada. Itu hari kan kita lalu ada juga yang kita pergi Melaka tu. PD. Rumah tu tak? Bukan Dembrin Nara dulu ni. Ada rumah tu lah. Tu. Asal tak ramai weh fanfare ni. Sebab fanfare lama. Biasa kan fanfare kan like 1 week ke sebulan kan normally lah. Ini dah berbulan kat sana. Oh ya? Daripada raya kan? Kalau tak salah. Lama daripada aku buat family day lagi. Kat rumah ni tempat steamboat pun ada. Ya Allah kak. Waktu perniagaan pukul 7 sampai tak tutup 24 jam. Pagi pun boleh. Serius lah 24 jam. Tahu kau dah nampak kita orang parking lah. Gemuk ni kak. Tak baik tu Fi. Kita juga. Tak adalah beria pakai baju macam ni kan. Main fanfare je. Aku buka baju je. Ada siapa nampak perasan pot aku tak kat mana? Dia pun gemuk. Sebab tu kita orang tak kisah. Dia memang gemuk.
Buka baju ni, jangan beri. Masuk rumah hantu nak? Tak best. Tak, bukan hantu. Hi kids. Ui, lighting dia on point siap. Ni aku yang buat vlog ni. What's up guys? What's up guys? Oh, ni guys. Roller coaster ni. Mana muat saya? Main ni Tengok dia punya satu seat tadi ambil. Jangan saya tanya dulu. Bang. Oh bang. Ni boleh naik ah? Boleh. Boleh lah. Dia cakap boleh. Tak apa. Kita main ni 5 token. Apa ni? 5 token, 5 token. Okay. Jomlah. Dah, aku tukar koin jap. Kita main ni lah. Ni yang baling-baling ni. Mana? Oh nak naik tu dulu? Boleh pak? Apa yap? Aku lah yang kena melayan. Ini apa lah? Biasa masuk gaji ni. Dah banyak ke layan nak popcorn? Boleh QR ke? Guys, kejap saya payment. Saya payment. Saya payment je. Saya payment.